Bayangkan korang pergi lawatan sambil belajar dekat Jakarta dengan 5 orang ni. Ada Mat Yun, student Cina yang pandai sebab pergi 10 tuition satu hari. Ana Joblin, ketua pengawas sebab pakai kabel ketua pihak biji sekolah. Syah Zakaria dan Syakman, pelajar yang selalu kena panggil dapat perhimpunan sebab selalu lompat pagar. Dan His sebagai student tua keciciran pelajaran sebab masa kecil selalu demam panas dan besar jadi biol. Lepas tu kita orang naik plane. Lepas turun plane, lepas tu sampai dah pergi hotel, naik Grab eksekutif yang besar sebab nak muatkan semua orang. Nak mengumpat senang sikit. You nak duduk mana? Depan belakang? Duduk depan lah. You duduk depan. Kau berkepit pula. Tak, Mayu ke duduk depan. Kalau tidak ada yang marah. Tiba. Sampai hotel kita check in. Cikgu suruh berehat, tapi sebagai remaja yang liar kami memberontak dengan main buai yang tinggi-tinggi. Sumpah seram. Sumpah seram. Sumpah seram. Sumpah seram. Weh, sumpah seram. Sumpah. Seram. Sumpah. Weh, sumpah seram. Sumpah dah. Sumpah dah. Yang tengok story kita orang masa kat Jakarta, dia tertanya kita orang datang Jakarta ni buat apa sebenarnya, tak faham. Grab buat event namanya GrabX, sejenis event tahunan untuk tunjuk semua teknologi terbaru di aplikasi Grab yang ada seluruh Asia Tenggara. Kita orang bergampar dengan CEO Grab sekali sebab hidup ni kabel kena kuat kalau nak berjaya dalam hidup. Antara teknologi baru yang Grab buat tahun ni adalah group ride yang boleh kongsi ride kita dengan orang lain dan jimat tambang sampai 40%. Kalau aku tak cerita ni korang mesti tak tahu kan. Oh, menarik. Ini baru betul demo zone sangat beria Pada masa akan datang dekat Grab akan ada Discover by Grab. Dia macam social media dekat dalam Grab tu. Tak apalah, yang ni kita suruh Mat Yun yang explain. Kan Cina tu selalu pandai kan. In other words, Instagram versi Grab. Kalau you nak tengok mana nak makan, kita tak payah Google dah. Oh. Jadi kita hanya tekan je Discovery, akan keluar semua termasuk review dan like je. Korang faham tak ni? Dia pergi tengok Instagram Syakman pula. Dia tolong lukiskan. Orang kalau tak faham, tak pandai menulis, kita melukis. Bodoh lah. Alah pelukis pun. Ini tadi yang robot tu, session robot. Lepas ni kalau korang pakai Grab nak pergi luar negara, akan ada feature terbaru lagi dan lagi gempak, iaitu personalized travel experience yang akan orderkan Grab ke airport, susun itinerary, beli SIM card, dokumen perjalanan dan notify kalau flight tu delay. Sebenarnya dalam Grab dah ada Grab Maps. Bukan je boleh tunjuk arah jalan, tolong check jam, charge toll, tapi paling menarik indoor navigation dalam mall. My favorite part is indoor mapping here. So have you ever guys been lost In the mall? in a mall? Yes. In Malaysia we have one utama. Now you can see all the merchants around you. So no need to ask around like where is this? You can just open Grab Maps. Weh, banyak lagi lah feature yang ada dah bakal ada dekat aplikasi Grab korang. Okay, laporan vlog pendek 5 pelajar dari SMK Grab. Tolong like. Cikgu cakap video aku banyak like, dia bagi aku ngorak anak dia. Okay lah, bye.